terdapat iklan tawaran kerja yang menawarkan gaji tinggi sehingga RM5,000 sebulan dan hanya bayar RM500 dahulu untuk proses visa? Tawaran yang terlalu hebat untuk dilepaskan, bukan? Tetapi, adakah semua iklan kerja seperti ini benar-benar realiti atau satu bentuk penipuan? Ramai beranggapan pemerdagangan orang hanya berlaku melalui penculikan atau kekerasan secara fizikal. Namun hakikatnya, satu cara yang jauh lebih licik dan kerap digunakan adalah melalui tawaran kerja palsu, termasuk yang diiklankan secara dalam talian. Tawaran ini memperdaya dengan janji gaji lumayan, pekerjaan mudah hingga ke luar negara sehingga ramai yang terjebak sebelum sedar. Apa sebenarnya pemerdagangan orang menurut Undang-Undang Antarabangsa? Protokol Palermo merekrut, mengangkut, memindahkan atau menerima seorang dengan penipuan ialah penyalahgunaan kuasa untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi boleh muncul dalam bentuk bermasa, kerja lampau waktu tanpa bayaran yang adil, hingga eksploitasi seksual, siap pakaian terdedah, pekerja migran tanpa dokumen, pekerja domestik, tetapi juga warga tempatan yang mencari peluang pekerjaan di luar kawasan mereka. Oleh itu, bagaimana untuk kita kenal pasti tawaran yang mencurigakan? Berikut antara tanda-tanda amaran yang perlu diberi perhatian. Pertama, tawaran gaji yang terlalu tinggi untuk kerja yang ringkas dan tanpa pengalaman. Kedua, permintaan bayaran awal, pilihan visa untuk penerbangan atau dokumen. Ketiga, perekrut menggunakan nombor yang tidak rasmi, alamat email percuma seperti Gmail atau pautan yang mencurigakan. Keempat, maklumat syarikat samar, tiada alamat, tiada nombor SSM, tidak dapat ditemui dalam talian. Mari kita lihat beberapa contoh sebenar yang berlaku di dalam negara ini. Kes iklan kerja di Facebook yang menawarkan gaji lumayan, bekerja di Singapura tanpa memerlukan kemahiran, akhirnya pemohon dibawa ke Myanmar di sebuah pusat penipuan menjadi pekerja migran tanpa dokumen dan terpaksa melakukan aktiviti penipuan dalam talian. Bagaimana kita hendak melindungi diri dan orang tersayang daripada menjadi mangsa? Berikut adalah beberapa langkah proaktif. Yang pertama, semak kesahihan syarikat. Carilah maklumat rasmi, alamat, nombor SSM, laman web, media sosial yang dipercayai. Yang kedua, jangan bayar apa-apa dahulu. Sebarang bayaran sebelum kerja bermula adalah tanda amaran red flag yang besar. Yang ketiga, minta surat tawaran kerja bertulis dengan maklumat seperti alamat syarikat, deskripsi kerja, gaji dan syarat-syarat. Ingat, bukan semua iklan kerja yang menarik itu benar. Realiti di sebaliknya boleh membawa bahaya kepada diri kita. Mari kita bersama-sama tingkatkan kesedaran, lindungi diri dan komuniti. Jika anda ternampak iklan yang mencurigakan, bersuara, kongsi maklumat dan laporkan kerana hak kita adalah untuk bekerja dengan selamat, bermaruah dan tanpa penipuan.